Okey geng, Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat datang ke YouTube channel Kui Haru Haru Fishing. Siapa yang baru sampai dekat YouTube channel aku, siapa yang baru singgah dekat YouTube channel aku, dan siapa yang baru jumpa geng YouTube channel aku ni, aku ucapkan selamat datang. Dan korang jangan lupa tekan butang subscribe. Okey geng. So hari ni santai-santai je kita cari ikan haruan ni dekat lopak-lopak parit. Dekat kebun sawit ni. Belah sini pun ada. Okey. Semoga ada hasil lah geng. Semoga mencakuk. Kalau ada yang saiz besar-besar sikit aku nak tapau lah geng, sebab ada orang nak. Kalau kecil-kecil macam biasa geng, kita release dia, kita bagi dia besar. Nanti dia besar, kalau korang dapat, korang bawa lah balik geng. Bukan menolak rezeki geng, tapi ambil yang perlu je. Okay geng, tanpa melengahkan masa, jom lah kita terus mancing. Okay geng, so baru balik kerja ni. Balik kerja, tersinggah-singgah mancing kejap. Aku ada masa bila balik kerja je geng. Bila balik kerja shift malam je ada masa untuk mancing. Untuk hari-hari cuti sibuk lah geng. Aduh, kerja malam ni kita ambil lah masa, kita mancing kejap kan. Alright, so pagi ni geng, kita pakai soft rock Kui warna apa air warna gelap macam ni, kita pakai warna terang-terang, kita pakai warna orange. Kalau tak mau nanti kita tukar-tukar lah color-color lain geng. Aku lupa bawa glove lah hari ni geng. Aduh, lupa pakai glove hari ni. Dah selesa sebenarnya mancing pakai glove. Kalau tak pakai glove ni rasa macam kurang sikit kan mancing. Taklah, kita try je mancing. Jom, bismillahirrahmanirrahim. So untuk setup, korang boleh baca dekat description di bawah Bismillah. First cast of the day. Balingan yang pertama. Kalau ada dia makan lah kan. Jom, kita pindah depan sikit. Oh, jadi ini hancur makan. Berkacik airnya kat aku. Curut saja kan. Anting dia. Takut
Cakuk yang pertama kan meletup. Dia bagi dia besar. Bye. Cut yang kedua. Bye. Cakuk curut. Oh. Itu dia geng, cakuk. Tak cukup besar lagi untuk ditapau. So kita release dia. Oh, okay. Dia susah kita tangkap dia balik geng. Bye. Alhamdulillah. Cakuk. Ush, besar juga ni. Tak aku ambil lah geng. Cakuk geng, alhamdulillah. Ini dia. Oh, tak kena. Sinilah. Awak belum lalu lagi, kita sambung. Kau sambung umpan ke? Kau sambung apa tu? Haruan timbul ni lalu depan mata dia ni. Oh. Nampak dia timbul, dia lalu makan terus dia. Dekat dia. Okay, sebelum kita balik, kita cari pucuk paku dulu geng. Tu dah ada. Kita cari pucuk paku. Itu dia. Pucuk paku sikit geng. Aduh. Cek
pucuk vakum. Kat tepi jalan je ni. Dapat satu genggam jadilah kan. Okey geng. So cukup lah. Ni dia. Cukup geng. Alhamdulillah.